Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menemu bual itu Cikgu Haji Aidi bin Abdullah selaku pengurus sekolah SK Kuala Besut. Jadi untuk soalan pertama, saya ingin mengajukan soalan, apakah peranan cikgu sebagai guru besar untuk sekolah ini? Okey. Assalamualaikum. Peranan saya sebagai guru besar di sekolah ini amat banyak dan kata berdasarkan kepada surat perkeliling dan juga semua arahan-arahan daripada pihak kementerian. Mana sebagai guru besar saya merupakan peneraju di sekolah dan menggerakkan sekolah ke arah mengikut dasar-dasar pendidikan negara. Baik, soalan yang seterusnya, apakah inisiatif yang telah diambil oleh sekolah cikgu sebagai sebahagian daripada program Sekolah Transformasi 2025 iaitu TS25? Okey, transformasi sekolah ataupun TS25 ini kalau dikira bukan inilah tahun terakhir, dia panggil soft landing dah. Dia bermula pada tahun 2013 hingga 2025 dan Sekolah Kebangsaan Kuala Besut merupakan kohort yang ke-6 dan kita dah sampai ke fasa terakhir dah, selesai dah. Cuma dia sekarang ialah fasa untuk pembudayaan. Jadi tujuan di sekolah ini kita akan meningkatkan kualiti sekolah dan segi pembelajaran mengikut TS25 lah, seperti mana garis panduan yang telah diberikan dan juga sebarang kursus serta taklimat-taklimat untuk semua, termasuk guru besar, penolong-penolong kanan dan juga guru-guru. Dalam pada itu kita akan mengamalkanlah dasar TS25 ni sehingga ada platform ataupun dasar-dasar yang baru yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi untuk sistem pembelajaran di sekolah ni kita banyak menerapkan kepada seperti mana pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK21, persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, berinovasi dan kolaboratif. Di samping itu dari segi sikap dan juga budaya kerja bagi cikgu-cikgu, kita menerapkan budaya kerja profesional di kalangan guru-guru mengikut tonggak-tonggak yang diberikan lah. Dan ciri-ciri TS25 ini adalah PLC, pembelajaran aktif, kolaboratif dan menyeronokkan, penggunaan teknologi secara efektif dan juga pentafsiran berasaskan bilik darjah. Itulah sebahagiannya. Dan kita perlu tahu bahawa TS25 ini mempunyai 4 rangka objektif utamanya, iaitu menyediakan murid dengan kemahiran abad ke-21, meningkatkan keberkesanan pengurusan dan kepimpinan sekolah. Yang ketiganya, meningkatkan pencapaian akademik dan sasiah murid. Dan yang terakhirnya ialah memupuk budaya sekolah yang positif. Jadi mendengar kepada maklumat yang disampaikan tentang TS25 tadi, bagaimana pula cikgu menyokong guru-guru dalam mengaplikasikan dasar TS25 ni dalam pengajaran? Okey, saya sebagai guru besar menyediakan platform-platform tertentu seperti mana yang dikendaki dalam TS25 ni. Jadi sebarang keperluan yang diperlukan oleh cikgu-cikgu dari segi untuk penggunaan dalam bilik darjah, penggunaan dalam PDPC dia orang di dalam kelas, semuanya saya akan cuba sediakan seperti mana garis panduan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Dan kelas-kelas kita pun kita dah ke arah penyediaan dan kita dah ada kelas-kelas yang panggil kelas PAK21 mengikut garis panduan dan juga pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dan juga kita menyediakan beberapa kelas lain yang kondusif, seperti saya juga menyediakan bilik tayangan yang ke arah lebih berteknologi. Maknanya kita menyediakan beberapa kelas yang ada televisyen digital dan juga makmal kita. Semuanya kita guna apa yang ada di sekolah bagi
melengkapkan keperluan cikgu-cikgu dalam mengajar mengikut garis panduan TS25. Kami kira begitu padat isi yang disampaikan oleh cikgu. Jadi kami rasa sampai di sini saja sesi temu bual pada hari ini. Sekian, terima kasih.